dan Salam Malaysia Madani. Saya Diazar Alisha binti Muhammad Rizal. Dan saya Alisha Nabilah binti Afsafan. Kami wartawan kecil Channel TV SKPI mencipta inspirasi, menyebar informasi, melaporkan 30 April 2025. Hari ini berlangsung majlis persaraan Ustazah Hajah Rohana binti Saleh. Ustazah telah berkhidmat di SKPI selama 13 tahun, sejak 2012 hinggalah sekarang. Majlis ini turut diadakan bagi meraihkan pertukaran kerani sekolah ini, iaitu Cik Hajah Nur Hasita binti Muhammad Hashim. Jadi, ayo kita saksikan. Membiarkan kesehatan, kesejahteraan, ketentraman dan ketenangan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ingin mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan ucapan sebenar majlis persaraan Ustazah Hajah Rohana binti Saleh, seorang guru yang amat kami hormati dan sayangi. Hari ini adalah hari yang cukup istimewa, penuh dengan rasa syukur, tetapi juga dihiasi dengan rasa sayang kerana kita semua berkumpul bagi meraihkan persaraan seorang insan yang sangat berjasa, Ustazah Hajah Rohana binti Saleh. Sepanjang 31 tahun perkhidmatan, Ustazah telah mencurah hikmat bakti di beberapa buah dan akhirnya di SK Pengan Indah, tempat di mana kami semua berpeluang mengenali dan belajar dengan beliau. dalam program kita, pertama sekali cikgu nak sampaikan ucapan penghargaan kepada Cikgu Rohana yang telah banyak memberi kerjasama, menabur bakti di sekolah, menguruskan anak-anak murid, dan sampai satu masa sebagai penjawat awal, sebagai cikgu, kita akan bersara. Dalam tempoh cikgu atau saya bersama dengan Cikgu Rohana, bila saya sampai ke SKPI, Cikgu Rohana dah lama di sini, dan banyak perkara yang dapat saya belajar, dapat kita sama-sama uruskan. Terutama sekali Cikgu Rohana banyak menguruskan berkaitan dengan perusahaan murid yang kes-kes yang tertentu lah. Dan ada cikgu yang saya pilih ataupun saya bincang, dan Cikgu Rohana orang yang terima tanggungjawab itu. Dan Cikgu Rohana yang antara cikgu yang telah dipilih, bukan saya saja tu, bukan senang nak pilih cikgu untuk menguruskan walaupun seorang murid. Walaupun Cikgu Rohana menguruskan kelas, menguruskan anak murid di dalam kelas, tapi itu ada kesannya kepada sekolah. Dan isu-isu itu melibatkan murid-murid lah. Boleh kecil ataupun bersara atas pilihan sendiri. Jadi cikgu, saya rasa Cikgu Rohana telah buat satu keputusan yang tepat untuk diri, untuk keluarga. Jadi saya harap doakan, kita semua doakan. Jadi dan saya bagi pihak sekolah takbir doakan supaya Cikgu dapat berada dengan keluarga, gembira bersama keluarga selepas ini ada ruang dan peluang untuk diisi bersama dengan keluarga. Ingin Ustazah ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak sekolah yang menganjurkan majlis ini yang sangat bermakna bagi Ustazah. Terima kasih kepada guru-guru dan semua staf sekolah yang dalam kesibukan menjalankan tugas mengorban masa rehat untuk menjayakan majlis ini. Bawah pentadbiran guru besar dan guru-guru perlengkanan, sudah berasa selesa
dan dapat melaksanakan tanggungjawab dengan baik kerana atas sikap toleransi, sentiasa mendengar dan menyelesaikan setiap permasalahan dan sentiasa memberi pertolongan apabila diperlukan. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pentadbiran dan juga ingin memohon kemaafan jika ada kekurangan ketika melaksanakan tugas yang diberikan. Sebenarnya, berjayanya Ustazah sebagai seorang guru hingga bersara adalah kerana Ustazah bersama dengan guru-guru yang baik, prihatin dan sentiasa ada bersama ketika susah dan senang. Sesusah manapun atau seberat manapun tugas yang diberikan dilaksanakan dengan ceria dan gelak ketawa, menjadikan kenangan dan kerinduan ketika Ustazah bersara nanti. Kepada kawan-kawan semua, saya memohon maaf sekiranya dalam gelak ketawa ada tersalah bicara. Kepada guru-guru panitia agama Islam, anda adalah adik-adik yang terbaik yang saya akan ingat, yang saya akan ingat selagi hayat di kandung badan. Kebaikan, kemesraan dan keseronokan kita bersama menjadi kenangan akan terpahat di hati. Saya doakan semuanya berjaya dalam apa jua dilakukan. Mohon maaf zahir dan batin atas kekhilafan sepanjang persahabatan kita bersama. Saya doakan semoga anak-anak SKPI bukan sahaja menjadi murid yang berilmu, tetapi juga murid yang disanjung kerana akhlaknya yang baik. Terus berusaha, jangan putus asa. Sayangilah kedua ibu bapa kamu, hormati guru dan rakan sebaya. Sebelum Ustazah mengundurkan diri, sekali lagi Ustazah mengucapkan ribuan terima kasih kepada warga SKPI yang ada bersama Ustazah hari ini dalam kemeriahan majlis ini. Nyusun pantun memakai rima dibuat menjadi kisah bertahun-tahun. Kita bersama, tibalah masa untuk berpisah. Kalau menjemur papan yang panjang, baik disusun tegak berdiri. Kalau ada umur yang panjang, insya-Allah kita akan berjumpa lagi.
Tepukan kami sekali untuk Ustazah Rohana dilahirkan pada 15 April 1970 di Kampung Terang, Serdang, Kedah. Beliau merupakan anak kepada pasangan Encik Saleh dan Puan Halimah serta merupakan anak ketujuh daripada 10 orang adik-beradik. Ustazah Rohana mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Terang, Serdang sebelum melanjutkan pelajaran peringkat menengah di Madrasah Tarbiyah Diniyah, Kulit. Minat dan dedikasi Ustazah Rohana dalam bidang pendidikan membawa beliau menyertai pelatihan asas perguruan di Maktab Perguruan Islam Wani dari tahun 1991 hingga 1993. Tidak berhenti di situ, Ustazah Rohana terus menimba ilmu dengan mengikuti pengajian jarak jauh di Universiti Kebangsaan Malaysia dalam bidang Al-Quran dan Sunnah dari tahun 2007 hingga 2010. Kerjaya Ustazah Rohana sebagai seorang pendidik bermula pada tahun 1994 di Sekolah Kebangsaan Air Putih, Serdang. Seterusnya beliau berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Bukit Teh dari tahun 1996 hingga 2008. Kemudian di Sekolah Kebangsaan Kampung Baru dari 2009 hingga 2011. Akhir sekali, Ustazah Rohana mencurahkan bakti dan menyimak ilmu di Sekolah Kebangsaan Permai Gendang dari tahun 2012 hingga tahun kesaraannya pada tahun 2025. Sepanjang lebih 3 dekad perkhidmatannya, Ustazah Rohana telah mencurahkan ilmu, mendidik dengan penuh keikhlasan dan menjadi insan yang disegani serta dihormati oleh warga sekolah, rakan setugas dan anak-anak muridnya. Hadirin sekalian, tibalah waktu yang kita nanti-nantikan. Sehingga berjumpa lagi. Baik, nama saya Ustazah Rohana binti Saleh. Saya sebelum ini adalah salah seorang guru di Sekolah Kebangsaan Permai Indah. Hari ini adalah tarikh saya berpencen, iaitu 30 ataupun bersara iaitu 30 hari bulan 4 2025. Oh, begitu. Sepanjang tempoh Ustazah mengajar, apakah kenangan yang paling Ustazah tidak dapat lupakan? Kenangan manis. Yang sudah pastinya sebagai seorang guru itu ada kenangan manis, yang tak berapa manis pun ada, tapi banyak kenangan manis. Bagi Ustazah, kenangan yang paling manis apabila bertemu dengan anak-anak murid Ustazah yang berjaya, yang cemerlang dalam kehidupannya. Setelah kita menabur ilmu kepada mereka, hasilnya kita melihat mereka berjaya dalam kerjaya mereka, dalam kehidupan mereka. Itulah yang menjadi kenangan manis bagi saya. Oh, begitu. Apakah harapan Ustazah terhadap generasi guru pada masa kini? Harapan saya kepada generasi sekarang dan yang akan datang, sudah pastinya sebagai seorang guru, mengharapkan generasi ini dapat menunjukkan kesungguhan dalam menuntut ilmu. Mereka hendaklah merebut peluang segala yang ada dan menunjukkan bakat mereka di mana jua yang berada. Dan saya mengharapkan anak-anak didik saya generasi sekarang dan seterusnya akan terus cemerlang dalam menuntut ilmu. Faham? Ucapan saya sebagai seorang guru yang akan meningkatkan dunia pendidikan, semoga guru-guru di SKPI terus berjuang untuk menabur bakti kepada anak murid. Jangan putus asa, walaupun bagaimanapun menerima anak murid itu, kita tidak perlu
berputus asa, terus berbakti kepada murid itu sehingga mereka menjadi anak murid yang cemerlang. Dan kepada anak-anak murid, saya doakan mereka berjaya di dunia dan di akhirat. Terima kasih Ustazah atas perkongsian yang sangat bermakna ini, Ustazah. Semoga Ustazah menikmati kehidupan selepas bersara dengan bahagia. Baik, terima kasih. Sekian liputan berita channel TV SKPI 30 April 2025. Saya Diazra Alisha binti Muhammad Rizal Dan saya Alisha Nabilah binti Hafizafan. Kami wartawan kecil channel TV SKPI mencipta inspirasi, menyebar informasi. Bye. Akan selalu ku ingat, akan selalu ku simpan meski